Kalau nak cerita bak ulam, bunga ros pun ada orang makan bak ulam noh. Kita try. Bismillah. Dia ada mana-mana kelak tu. Oh, sedap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nampak ni? Pokok ni kita tanam banyak tahun dah noh. Sampai sudah tak tahu nama dia apa dia noh. Tapi sedap buat ulam noh. Dia tengok. Pokok ni dia nak macam temu juga noh. Nampak lain merah kan. Tapi batang dia pun ada merah nampak tuan-tuan. Tu. Oh, bunga dia ni lah sedap noh. Buat ulam pun sedap. Makan lagu tu saja pun sedap noh ni. Bunga dia kuning ni. Oh, dia manis-manis, ada manis-manis lagu tu noh. Sedap berangin sikit-sikit gitu nampak. Wah ni. Dia punya umbi dia pula warna putih noh nampak. Ha tu. Umbi dia jenis warna putih. Siapa tahu boleh tolong kongsi noh. Baru ni ada sahabat kita tanya tentang temu pauh noh. Oi, lama dah kita tak tengok temu pauh sebab dia musim kemarau. Dia memang habis dah dia ni. Ni contoh dia ni. Temu pauh. Saya pun dah fikir juga. Oh, sungguhlah temu pauh noh. Kalau halia ke kunyit dah senang kita nak cari kat kedai tu. Tapi kalau temu pauh ni cari mana dah? Tu dia nak cari tanam tu nampak tak? Ni temu pauh nampak dia tekuk. Temu pauh ni dia nak macam daun kunyit juga nampak tak? Tapi dia ada line merah macam tu lah. Ada orang panggil temu pauh pun ada, temu mangga pun ada noh. Nampak ni? Dia punya umbi nampak? Dia nak kuning-kuning ayak macam tu noh. Ni kalau buat ulam sedap bang. Khasiat dia pun belunggu-belunggu. Kita boleh tengok kat sini. Khasiat dia insya-Allah banyak. Dia terutamanya untuk wanita lah bagus noh. Dia bagus untuk melancarkan peredaran darah. Lepas tu angin pun bagus untuk buang angin noh. Insya-Allah ada banyak lagi khasiat dia noh. Memang sedap lah buat ulam saja lagu tu noh. Okey. Dia sebab dia dikenali dengan nama temu pauh sebab dia punya umbi dia noh. Dia tak rasa macam halia ataupun kunyit macam tu noh. Dia rasa macam buah pelam. Kita rasa bismillah. Dia rapuh-rapuh macam buah pelam muda. Dia ada bau pelam sikit noh. Sedap. Tu nama dia temu pauh. Okey, kita sambung. Banyak dah yang berbeza noh. Suri dulu dia tahu apa yang diperlukan untuk perut keluarga dia tu. Kita zaman lah ni apa saja boleh masuk janji kenyang noh. Allahu Rabbi. Jauh banyak dah beza dia tu. Okey, jom kita sambung balik. Memandangkan satu video saya cuma boleh bercakap 3 minit saja noh. Insya-Allah. Lepas ni kita akan masuk tajuk ni. Ni setawang halia merah. Kemudian kita akan masuk lempoyang. Kemudian pokok kolesterol. Semua tu manfaat dia cukup bagus insya-Allah. Okey, sekadar itu dulu, harap bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.